Wah, kalau dapat mandi kolam ni sedap ni. Okey, Assalamualaikum semua. Hari ni saya Shidi. Macam biasa, saya nak view satu rumah semi-D end-lot di Kemensah. Dia dekat Taman Melati Indah Kemensah ni. So, rumah ni semi-D 2 tingkat, end-lot ada kolam. Kenapa end-lot? Sebab sebelah ni dia bukannya hutan tanah reserve. Dia tak ada pembangunan lagi. Owner tak buat rumah lagi. Owner dah berpuluh tahun tinggal tanah ni kosong. Okey. So, ini kawasan tepi rumah. Dia ada kolam. Kolam ni owner buat sendirilah walaupun kecil. Okey lah untuk anak-anak kan. Okey, jom kita masuk dalam rumah. So, bahagian extra ni owner renovate. Owner tambah sendiri. Owner buat extension untuk menjadikan satu tambahan ruang tamu untuk lepak. So, ada ruang lepak ekstra dekat sini sambil menghadap kolam sana. Okey. So, kita dah tengok ruang tamu. Ini ruang tamunya asal. So pintu masuk dari sini. Pintu masuk dari sini. Ini ruang tamu asal. Okey, sini bahagian meja makan. Okey, rumah ni nampak agak bersepah sedikit sebab owner dalam proses pindah ke rumah baru. Sebab itulah owner nak jual rumah ni. So kalau nampak ada perabot-perabot ada tengah peki-peki ni, dia dalam proses pindah rumah baru. Okey, so bahagian sini, dekat sini ada satu powder room. Powder room ni kita boleh buang air kecil, buang air besar, basuh tangan. Tak boleh mandi lah. Dekat sini, saya buka lampu. Okey, dekat sini, bilik orang gaji ataupun bilik store. Kalau nak besarkan jadi bilik tidur kat bawah, boleh extend sampai belakang ni. So ada ruang lagi sampai belakang tu lah. Baik guys, kita pergi ke bahagian dapur. So bahagian dapur dia besar. Kalau tengok, ini bahagian dapur rumah ni. So memang agak luas. So, orang Malaysia kan dia suka dapur yang besar macam ni. So ini, siapa beli memang kena buat balik lah. Kabinet lama. So kita, siapa beli, anda boleh buat ikut design sendiri, cita rasa sendiri. Ini semua boleh buka sahaja. Okey, kalau kata tak cukup besar lagi dapur, jangan risau. Kita boleh extend. Malaysia boleh. Okey, belakang ni ada ruang lagi. Owner jadikan sini sebagai ruang laundry ataupun boleh buat wet kitchen kat sini pun boleh. Kalau nak masak bau kari yang bermacam-macam bau tu, dekat sini dah tempatnya. So, owner dah tambah ataupun kalau nak besarkan bilik tadi. So, bilik dekat sini boleh tarik lagi bilik sampai ke sini. Sini buat wet kitchen. So, sini ruang tepi pergi ke kolam tadi. So, nice kan? Rumah dia layout tradisional. So, Malaysia punya style kena tradisional macam ni. Design yang moden-moden tu sebenarnya tak sesuai dengan gaya hidup kita. Okey. So, kita naik ke bahagian atas. Kita tengok tingkat 1. Kat sini ada store bawah tangga. Store dia agak luas jugalah. Boleh masuk sampai dalam. Jangan risau, barang ni akan clear. Akan kita kemas buang semua. Siapa yang beli? Baik. So, kita naik ke atas. So, tangga rumah ni dia dekat tengah. Lantai dia asal lagi yang kayu. Tengok kayu ni dah berpuluh tahun tau. Owner beli rumah ni tahun 2000. So, kayu ni masih lagi elok. Polish je. Tapi of course kalau siapa beli memang buat tile lah kan, senang. Naik bahagian atas, kita ada ruang family hall dekat sini. So, mana-mana rumah yang tak ada family hall dekat atas tu satu kerugian yang besar lah. Dia tak seronok. Kalau ada family hall ni, kita nampak ruang dia luas kan. So, boleh lepak anak-anak dekat sini. Okey, dekat tingkat ni ada 4 bilik. So, kita masuk bilik yang belah sini dulu. Okey, ni bilik. Ni bilik untuk anak anda. Okey. Kalau ada kata nak besar lagi, boleh tarik belakang. Kalau macam ni pun saya rasa dah cukup selesa. Sebab makin besar, makin bersepah. Okey. So, dekat sini ada bilik air. Bilik air ni berkongsi untuk 3 bilik. Dan dekat sini bilik lagi untuk anak kedua anda. So, agak luas juga. Okey. Condition masih elok. Ada aircon. Aircon pun saya nampak masih baru lagi. Kipas ada, cuma siling kena tukar lah, siling lama. Okey, dekat sini sebelum kita masuk bilik master ada satu bilik lagi, bilik ketiga. Ini bilik dia, bilik anak perempuan kot, warna pink-pink ni. Okey. So bilik ni pun agak besar, ada tingkap sini.
menghadap ke depan rumah. Okey, kita pergi ke bilik master. Walaupun dia nama bilik master, tapi saiz dia tak besar sangat lah. Ini saya jujur saya cakap terus terang. So ini bilik master, kenapa tak nampak besar? Sebab owner tambahkan pintu ni, dinding tersembunyi ni. Dia buat almari, wardrobe kat sini. So kalau tutup ni, kita macam tak nampak sangat lah dia ada built-in wardrobe. Tapi benda ni boleh pecahkan sebab ini hanyalah partition sahaja. So buka ni ada nampak satu wardrobe dekat sini. Okay, so dekat sini bilik air dia. So ni bilik air untuk bilik master. So bilik air dia okey lah. Ada shower, shower sini, sinki. So tak perlu besar sangat. Just nice macam ni. Kalau besar-besar kan, penat nak cuci pula kan. Rumah ni nak dijual pada harga 1.7 juta sahaja. Tak mahal. Sebabnya kalau semi-D dekat Melawati ni, purata nak jual 2 juta dan ke atas. So yang ni 1.7 juta sebab owner tahu value rumah ni memang 2 juta lebih. So, owner tahu banyak nak kena buat balik rumah ni. That's why owner bagi harga diskaun sampai 1.7 juta. So info lanjut, keluasan build up binaan luas tanah semua saya akan kongsikan dalam info di video ni. So siapa minat rumah ni boleh Roger. Nanti dulu belum habis lagi video saya. So saya nak tunjuk luar rumah. So luar rumah ni daripada jalan utama kat sini, hujung tu ada playground. So kalau anda ada anak-anak kecil kan, boleh anak nak main playground kat sana. Jalan kaki sikit sampai ke rumah ni. So rumah ni lebihnya lagi, luar ni kita boleh parking dalam 2 biji kereta lah kalau nak selesa. 2 biji kereta, dalam boleh muat 2. Kalau kata tak cukup 4 biji kereta, boleh buka pagar ni, parking lagi 2 biji kereta. Okay, so siapa nak environment yang nice macam ni, tengok pemandangan belakang pun tak ada development sangat, tak ada banyak rumah crowded sangat. Kawasan elite area di Kemensah. Masjid pun dekat. Nak berjemaah kan? Okey, boleh hubungi saya dengan segera. So kita jumpa lagi house tour seterusnya. Bye.